kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, saya berdiri di bawah Peraturan Mesyuarat 18 untuk kebahagiaan usul yang berhubungi bahawa Dewan ini, bahawa Peraturan Mesyuarat 18 itu memberi laluan kepada Ketua Pembangkang yang berada di Siang untuk membawa satu usul berkenaan perkara tertentu berkepentingan orang ramai dan berkehendak disegerakan, iaitu kedudukan Malaysia terteruk dalam senarai kedudukan Indeks Kebebasan Akhbar Sedunia, Reporters Without Borders, RSF 2007. Malaysia telah mencapai dua kedudukan terteruk dalam indeks ini. Kejatuhan kedudukan paling dahsyat sebanyak 32 tempat daripada kedudukan ke-92 tahun lalu, kedudukan ke-124 tahun ini, di mana ini juga merupakan kedudukan Malaysia yang terteruk dalam kedudukan tahunan Indeks Kebebasan Akhbar Sedunia. Reporters Without Borders RSF ini sejak ianya dimulakan pada tahun 2002. Pada tahun lalu apabila Malaysia melompat 21 tempat ke kedudukan ke-92 daripada kedudukan ke-113 pada tahun sebelumnya, terdapat banyak kata-kata puji di dalam kerajaan dan media aliran utama. Tahun ini pula Malaysia tidak dapat berkata demikian, bahawa ia berada pada kedudukan lebih baik berbanding negara-negara ASEAN lain apabila kami di belakang Kemboja 85 dan Indonesia 100. Sementara di rantau Asia Pasifik kami berada di belakang Taiwan 32, Jepun 37, Korea Selatan 39, Hong Kong 61, Timor Leste 94, Bhutan 116 dan India 120. Kejatuhan kedudukan Malaysia yang dahsyat dalam Indeks Kebebasan Akhbar Sedunia RSF 2007 akan lebih teruk jikalau perkembangan terkejut di mana Perdana Menteri tidak ingin mendengar kebenaran daripada media dan orang ramai dipertimbangkan. Kedudukan Malaysia yang paling teruk dalam Indeks Kebebasan Akhbar Sedunia RSF 2007 hanya akan memancangkan senarai petunjuk menunjukkan bahawa terdapat banyak perkara yang tidak kena dengan Malaysia sewaktu kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-50, di mana ini adalah satu peringatan serius kepada kita, iaitu semasa kita berbangga dengan pencapaian kebangsaan kita, kita harus lebih prihatin kepada kemerosotan negara kita, khususnya kegagalan untuk menunaikan janji-janji Pilihan Raya Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Umum 2004 yang antara lain menjanjikan keterbukaan dan pembaharuan. Begitu juga dengan keperluan segera untuk diadakan Akta Kebebasan Maklumat serta penghapusan undang-undang yang tidak demokratik dan penindas. Sekian, terima kasih. Adik-adik yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahuan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 daripada ahli yang berhormat kawasan Ipoh Timur pada hari Jumaat 19 Oktober 2007. Teks usul itu adalah seperti yang dibacakan oleh ahli yang berhormat sebentar tadi. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat pada hari ini, saya sebagai yang bertua hendaklah berpuas hati bahawa ia merupakan satu perkara yang tertentu, dan saya dapati ini adalah satu perkara yang tertentu dan ia mempunyai kepentingan orang ramai. Saya juga dapati bahawa ia adalah bagi kepentingan orang ramai, berkendak disegerakan. Saya dapati bahawa perkara ini tidak perlu disegerakan. Oleh itu, oleh demikian saya menolak usul ini di bawah Peraturan Mesyuarat 18 tersebut.